Suami isteri kena kerap sembang sebelum tidur, boleh eratkan hubungan. Lebih afdal sembang dalam gelap. Subhanallah. Dr. Samhan pernah cakap, ada 3 sebab kenapa pillow talk ni boleh jemput bahagia. Simpan video ni dulu sebelum hilang. Pertama, waktu ni adalah waktu yang tak ada orang ganggu. TV tak ganggu, phone tak ganggu. Jadi sangat tenang untuk sembang. Kedua, kamu akan rasa seronok sangat sembang. Kamu tak nampak luaran dia, dia pun tak nampak diri kamu. Masing-masing akan ikhlas dengan perasaan. Abang janganlah marah saya macam tadi. Saya rasa sedih sangat-sangat. Sayang, abang minta maaf ya pasal tadi tu. Abang janji, abang tak buat lagi. Ketiga, waktu ni waktu yang paling bagus untuk dekat dengan hati pasangan masing-masing. Kamu akan tahu apa yang dia tak suka, dan dia pun tahu apa yang buatkan kamu terasa. Ingat, jangan tunggu mood baru kamu nak sembang. Tapi sembanglah, kamu akan mencipta mood. Simpan ni baik-baik.